Assalamualaikum. Hari ni kita pergi Bismi awal pagi pukul 7, tak pukul 8 lagi. Kita pergi Bismi nak beli ayam untuk raya ni. Hunting for raya, you all. Okay, kita nak turun lah. Kita jumpa. Ayam daging, ayam segar dia hari ni RM8.69. Kita nak pergi. Orang ramai gila no. Orang ramai cari ayam. Tapi tak mana awak? Ada pedai kilo RM1. Ayam ayam. Pakcik ni pilih ayam. Berapa ekor pakcik? Abang yang 9. Ada hati ke? Ada rangka dengan kaki ayam. Kita ambil. Angkat tak? Saya punya. Oh. Tak angkat dah angkat lah pula. Ni ayam. Dapat. Ni kita dah beli, kita potong ayam pula. Okey, kita kat Long Wan. Kita kelas timun sebab kita nak buat laksa kan. Tengok video ni. Tak tahu nak pilih timun mana masa. Kita kelas timun kita kat Long Wan. Nak jadi salad. Salah. Saya tak ada. Okey. Senang aku boleh. Susu habis. Ada apa? Okay, hai, kita dah settle beli ayam tadi, pagi tadi kita pergi Long Wan. Lepas tu kita balik rumah hantar ayam apa semua. Kita sekarang dekat klinik. Kita nak ambil ubat bapak. Ambil siap-siap ubat bapak. Lepas tu kita balik rumah, kita settlekan semua hari ni, okey? Itu je lah kan hari ni. Tak ada apa lagi dah. So kalau macam nak sediakan bahan-bahan untuk buat rendang tu esok lah kan. Sebab esok Angah balik. Esok dia balik.
So alhamdulillah dah settle semua. Dah hari ni biji ayam. Kita nak buat laksa. Korang datanglah rumah nanti. Sebab I beli timun. Timun I beli hari ni 3 kilo. Nak banyaknya kan. So itu je for today. Apa-apa Roger. Jumpa lagi. Bye-bye.